masa muda dahulu. Itu ada ni dah. Saya mengakui saya seorang Muslim yang lalai. Sering melanggar larangan Allah dan sering meninggalkan salat. Alhamdulillah kini dalam proses untuk berubah menjadi lebih baik. Alhamdulillah lah. Soalan saya, adakah wajib bagi saya mengqada solat-solat yang terlalu banyak saya abaikan di masa muda itu? Pada saat ini, jika saya ada kelapangan masa, manakah yang lebih afdal bagi saya? Sama ada memperbanyakkan solat sunat atau mengqada semua solat-solat yang saya tinggalkan di masa lalu? Dua. Jawapan kita bagi dua saja. Satunya, kalau mengikut jumhur ulama kena qada. Itu lebih baik. Qada lah. Yang kedua, pendapat tidak jumhur, tapi kemak juga cara dia. Kemak juga cara dia. Kalau bab semaya ni lah, qada semaya ni, ada pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ramai lagi yang lain, dia kata orang mana tinggal dengan sengaja dulu, bukan kerana tertidur, bukan kerana terluka, kerana tidak, tapi kerana sengaja malah. Tak boleh nak qada dah. Benda bersifat semasa dia terikat dengan waktu tu, bila habis waktu tak ada. Jadi, kalau mengikut pendapat ni, hak dia kena buat, dia kena jaga molek supaya dia akhirat. Sampai bila-bila jangan. Jaga. Lepas tu, hak sunat dia boleh buat. Hak sunat. Dia pendapat yang kedua. Ikut. Nak mana-mana benda. Tapi sebab saya rakyat dulu, kan ada satu orang tu, saya tak pernah tengok. Dia orang jerit lagu tu. Sebab air mata dia tak putus. Air mata dia tu macam tu pun salah orang. Di kubur ayah saya. Pasal apa? Pak saya tahu je. Salah satunya dia pergi tanya ni. Soalan ni. Ayah saya kata, kalau mengikut pendapat tu tak payah qada. Tak boleh pun nak qada. Sebab qada hak Nabi ajar ni, kerana terlupa, kerana tertidur, kerana apa? Hak orang tinggal semaya kerana mana? Tak pernah ada dalam hadis mana-mana. Jadi tak ada satu, dia jaga molek supaya dia akan datang. Lepas tu, dia nak buat sunat, buat. Takkan mana ada sunat buat. Itu salah satu hak dia tanya. Dan dia amal lagu tu. Dia amal lagu tu. Jadi bila mati, saya tengok. Tahulah, kita tahu cerita dia. Betul lah dia pergi kubur tu. Dia gitu mau nak. Tak aja tengok lah tu. Boleh jadi dia was orang ingat balik dia. Dah kalau sudah tua sakit orang dah. Banyak kalak nah. Sebanyak-banyak kalau nak qada. Dia kata bagi ni ikut pendapat ni tak boleh qada, tak ada qada untuk ni. Sebab tidak pernah ada contoh. Tak ada siapa dia pun hak kata kena qada ni malah ni. Nah. Kerana ada hadis, tak ada. Cuma dia pakai berdasarkan qiyas saja. Qiyasnya lagu mana? Kalau setara kita tidak sengaja, kita tertidur, kita kena qada. Kita kelupa, tidak sengaja. Kalau tak kira tak salah tu, tak kira dosa dah. Hak tu pun kita kena qada. Jadi hak tinggal dengan sengaja ni, lagilah kena qada. Tak rasa kaedah. Dia pakai kaedah. Tapi kalau nak ayat hadis, tak ada. Anu pendapat.